Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabiyyir rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia seluruhnya, keterangan daripada petunjuk yang membezakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Quran membezakan antara betul dan salah, bukan sahaja dalam perkara akidah, perkara iman, percayaan kepada agama, termasuk dalam perkara pertelengkahan di kalangan sesama manusia, sama ada orang dengan orang, pertelengkahan dalam satu keluarga suami dan isteri, pertelengkahan di antara kalangan orang Islam. Termasuklah Quran menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan jenayah dan kesalahan, termasuk pertelengkahan di antara bangsa dan negara. Quran adalah penyelesaian. Di zaman Nabi SAW, baginda SAW adalah menjadi penghurai yang menghuraikanlah Al-Quran Al-Karim, di mana dapat diwujudkan satu masyarakat di kalangan manusia, sama ada kalangan orang Islam dan hubungan dengan orang yang bukan Islam. Pertelengkahan di antara dua bersaudara yang bertelengkah dalam masalah harta dan seumpamanya, mereka mendengar dan mematuhi keputusan Al-Quran Karim, termasuk menghukum diri mereka sendiri. Dalam satu hadis, ada dua sahabat yang bertelengkah, dia beri keputusan kepada yang seorang, maka yang dihukum itu redha menerimanya. Islam menggalakkan suruh, menggalakkan perdamaian bila dua orang bertelengkah dalam masalah harta. Nabi SAW bersabda, sudah tentu di kalangan kamu ini ada yang bijak bercakap, yang pandai berhujah, maka aku akan beri kepadanya kerana dia pandai berhujah. Ingat, barang siapa yang mengambil harta saudaranya kerana pandai hujahnya, bukan kerana benar, apa yang diambil itu adalah api neraka di dalam dirinya. Lalu kedua-dua sahabat ini tidak mahu menerima harta itu. Masing-masing tolak perkawan dia dan didamaikan di antara keduanya dengan bagi serta redha-meredha di antara satu sama lain. Termasuk pertelengkahan di antara suami dan isteri. Quran mengatakan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Bila dua orang suami isteri tidak boleh menyelesaikan secara sendiri, Quran mengatakan, lantik wakil daripada ahli keluarga suami dan wakil daripada ahli keluarga isteri. Damaikan di antara keduanya, bukan cerai selalu, nidak cerai selalu. Quran menunjukkan cara-caranya. Termasuk di antara kerajaan dengan rakyat, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin-pemimpin di kalangan kamu, pemimpin kerajaan yang memerintah, ulama yang mengendalikan urusan, itu ulil amri. Sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi SAW.
jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka semua ulama-ulama mazhab yang bertelengkah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan mazhab yang lain, mengatakan bahawa sekiranya ada ayat Quran, ada hadis Nabi yang sahih menjelaskan, itulah mazhab aku. Aku tarik balik pandangan dan pendapat aku. Ini ulama mazhab. Tapi ada kalangan ulama di zaman mutaakhir ni ikut mazhab lebih daripada ikut Quran dan hadis. Ini kita kena sudah. Ulama mazhab sendiri mengatakan begitu. Kalau sekiranya kamu jumpa hujah lebih kuat, itulah yang aku terima. Ulama mazhab mengatakan demikian. Termasuk pertelengkahan di antara kerajaan dengan rakyat. Nabi SAW membeli seekor kuda daripada seorang Arab darat, orang Badui Arab yang terkenal dengan kasar. Nabi sudah bersetuju untuk beli dengan harga yang ditawarkan. Tiba-tiba si Badui ini sengaja melambat-lambatkan, mencari orang lain yang nak beli lebih mahal. Ada orang lain nak beli lebih mahal, Rasulullah kata, tidakkah aku dah setuju nak beli dengan harga yang kamu beritahu itu? Si Badui itu kata, aku dah jual lagi. Nabi kata dah setuju dah. Bila dah setuju, mestilah terima persetujuan itu. Jangan ada bila orang lain nak beli mahal, jual ke orang lain pula. Badui ke mana saksi? Maka dibicarakan di hadapan para sahabat yang hadir, mana saksi? Maka Nabi bertanya siapa yang sanggup jadi saksi. Lalu Khuzaimah radhiyallahu an menjadi saksi bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan si Badui menyerahkan kuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan pemisahan kuasa di antara pemerintah dengan rakyat. Bila kerajaan ada kes dengan rakyat, kerajaan tidak boleh menggunakan kuasanya mempengaruhi mahkamah untuk memenangkan. Maka pemisahan kuasa wujud di dalam ajaran Islam dulu daripada mahkamah yang direka oleh orang putih pada hari ini. Termasuk dalam pertelengkahan antara bangsa. Dalam undang-undang antara bangsa pada hari ini, khususnya bila berperang, berlaku melampaui batas, bunuh orang awam, bunuh orang yang tak bersalah, maka dibawa ke mahkamah antara bangsa untuk dibicarakan. Biasanya dalam dunia pada hari ini, kuasa-kuasa besar dunia menggunakan kuasa veto, kuasa pembatal. Tidak ada yang berani bertindak terhadap kuasa besar dunia. Tetapi Islam, kerajaan Islam menghukum diri dia sendiri kalau dia buat salah terhadap pihak yang lain. Dalam peristiwa Bani Juzaimah yang terkenal, apabila Nabi SAW menugaskan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, seorang penglima Islam yang terkenal dengan kehandalan dan bijaknya di medan perang, mengalahkan Bani Juzaimah dan ditawan beberapa orang yang ramai dalam kalangan Bani Juzaimah. Lalu Khalid memerintah supaya dibunuh tawanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak boleh bunuh tawanan. Nabi melanggar orang bunuh tawanan. Apalagi ada tawanan itu yang mengatakan dia sudah masuk Islam. Cuma dia tidak mengucap dua kalimah syahadah. Dia berkata sabba'na sabba'na sabba'na. Sila tinggal agama saya. Khalid kata tak, kena mengucap dua kalimah syahadah. Maka dibunuhnya tawanan-tawanan itu. Lalu dibawa kisnya di hadapan Nabi SAW. Lalu didapati Khalid bersalah kerana firman Allah Taala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang yang memerangi kamu dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Lalu Rasulullah menjatuhkan hukuman supaya dibayar ganti rugi kepada Bani Juzaimah. Diutuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pergi ke kampung Bani Juzaimah untuk melakukan perhitungan siapa yang kena bunuh, mana-mana barang yang dipersembahkan oleh berada tentera Islam, dibayar ganti rugi, termasuk bekas makanan anjing yang dianggap najis oleh orang Islam, diganti juga, diganti. Inilah dia keadilan Islam. Oleh kerana itulah
Bila orang Islam masuk ke seluruh pelosok dunia, menyebabkan orang-orang yang bukan Islam masuk Islam. Orang bukan Islam masuk Islam. Islam masuk ke utara Afrika, orang utara Afrika masuk Islam. Islam masuk ke Asia Tengah, orang Asia Tengah masuk Islam. Islam masuk ke Spanyol, orang Spanyol masuk Islam. Di mana saja orang Islam masuk, rakyat-rakyat negeri itu akan masuk Islam. Berbeza dengan kuasa-kuasa besar Barat yang menjajah negeri orang. Bila jajah negeri orang, jika rakyat dijadikan hamba, dia abdikan rakyat, merampas hasil-hasil buminya, merampas segala hak rakyat menggunakan kuasa. Islam adalah agama Allah yang adil kepada seluruh manusia. Bukan sahaja Allah Ta'ala suruh hamba-hamba dia adil. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa la tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zalim ke atas diri aku, dan aku jadikan haram di kalangan hamba-hambaku. Jangan kamu berlaku zalim. Sifat adil adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita mengaji sifat 20, tak ada pun suruh adil dalam sifat 20. Itu sebahagian dari sifat Allah Ta'ala. Semua sifat kemuliaan sifat Allah Ta'ala. Di antaranya sifat adil disebut dalam Quran. Allah Ta'ala itu maha adil, sangat adil. Pada hari kiamat Allah Ta'ala membicarakan hamba-hambanya. Allah Ta'ala tidak bicara dengan ilmunya, dengan dengarnya dan melihatnya. Padahal Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Cukup Allah Ta'ala nak hukum pada hari kiamat, pada hari sekian, jam sekian, saat sekian, tepat sekian, mu buat ni, buat ni, buat ni. Allah Ta'ala boleh hukum begitu. Tetapi di hari kiamat kelak, bila dibicarakan di mahkamah Allah pada hari kiamat, Allah Ta'ala bawa malaikat yang menjadi saksi, bawa tulisan-tulisan dan catatan malaikat. Allah Ta'ala suruh mana-mana makhluk yang jadi saksi, dan Allah Ta'ala jadikan tangan, kaki, anggota kulit bercakap untuk menyatakan apa yang seorang itu buat, menjadi saksi. Setelah dibuktikan dengan saksi-saksi itu, bahawa Allah Ta'ala hukum. Ini sifat adil yang Allah Ta'ala tunjuk. Bagilah seseorang hakim dalam mahkamah, dia tak boleh hukum dengan dia tahu. Dia tahu berlakunya sesuatu kes di tengah jalan raya, dibawa ke mahkamah, dibicarakan. Hakim tak boleh hukum dengan apa yang dia tahu. Mesti dia mendengar keterangan saksi, keterangan-keterangan dan kenyataan laporan yang dibuat. Mana yang lebih kuat, maka dihukum mengikut apa keterangan-keterangan itu. Ini contoh adil yang ditunjukkan oleh Islam, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran adalah pembeza di antara betul dan salah. Oleh kerana itulah para sahabat yang menjadi khalifah, menjadi ketua negara, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, ketika menjadi ketua negara, bila ada masalah, bertanyakan orang ramai dalam majlis, aku tak ingat masalah ni ada ayat-ayat Quran. Ada kan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran? Kalau ada yang ingat, sebut ayat Quran, maka dipakai hukum itu. Tak ada ayat Quran, ada ke Nabi pun nak hukum dalam perkara ini? Ada yang ingat, maka dipakai hukum itu. Kalau tak ada, maka mereka bermesyuarat membuat keputusan. Ini diajar oleh Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan keras membuat satu keputusan. Lalu datang seorang perempuan, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala mengatakan demikian, tapi Khalifah mengatakan demikian. Bercanggah dengan Allah Ta'ala. Sayyidina Umar naik sampai atas mimbar tu berkata, asabatil mar'ah wa akhta'u'an. Perempuan tu betul, salah. Ini dia yang diajar oleh Islam. Termasuklah bila dua orang kumpulan Islam yang berperang, dua puak orang Islam berperang, Allah Ta'ala mengatakan wa idh ta'ibatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika sekiranya dua kumpulan orang Islam berperang, naklah damaikan dua kumpulan itu dengan hukum Allah, balik kepada Allah. Sekiranya
Allah mengatakan hukumnya demikian, hendaklah balik pada hukum Allah itu. Sekiranya salah satu daripada dua puak itu tak mau ikut hukum Allah, maka perangi yang tak ikut hukum Allah itu. Di sinilah mengikut kaedah Islam. Bila ada pemberontak, ada daerah yang memberontak, yang menentang kerajaan, maka wajib kerajaan melantik hakim menyelesaikan masalah. Tanya puak pemberontak itu apa salah kerajaan, maka dihukum. Sekiranya didapati kerajaan salah, kerajaan kena rujuk balik. Kalau pemberontak itu bersalah, dia angkat senjata juga, barulah dia ambil tindakan terhadap yang mengangkat senjata itu. Inilah penyelesaian dia ajar oleh agama kita. Quran adalah menyelesaikan semua perkara, menunjukkan bagaimana hebatnya Al-Quran ini. Selepas perang dunia yang pertama, mengorbankan berjuta-juta manusia, maka ahli-ahli falsafah politik, ahli undang-undang berfikir bagaimana nak mengawal dunia yang huru-hara ini. Lalu mereka bincang untuk membuat undang-undang antarabangsa dan mahkamah antarabangsa. Di mana ahli undang-undang ni tak bertemu punca macam mana nak buat undang-undang antarabangsa, sehinggalah mereka membuka terjemahan Al-Quran Karim. Bila buka terjemahan Al-Quran Karim, kaji ayat-ayat Quran, barulah berjumpa nak buat undang-undang antarabangsa. Ini orang kafir. Bagaimana orang Islam pada hari ini, orang Islam ni tolak Quran, tolak undang-undang yang ada dalam Quran, tolak hukum yang ada dalam Quran, nak tunjuk bijak kepada Allah Ta'ala. Ini sangat malah bagi orang, kalau orang tu orang Islam. Di sinilah kita wajib beriman kepada Allah, pada Rasul. Quran adalah kitab Allah yang dibawa oleh malaikat, dia bawa pada Rasul. Beriman kepada semuanya, dan dia bawa pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma anta al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Maqsud, Ya Dzal Fadli wal Jud. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبكلماتك التامة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وأحبائنا بالله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.